Assalamualaikum dan selamat pagi. Merentas desa adalah salah satu aktiviti co-curriculum di sekolah. Ia juga dapat melatih ketahanan fizikal dan mental murid. Saya Muhammad Wafiyuddin akan membuat temu bual dan liputan sempena kejohanan merentas desa bagi tahun 2025-2026. Saya bersama dengan guru besar SK Kerubung, iaitu Puan Rahyu binti Muhammad Tid. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Izinkan saya bertanya soalan pada cikgu. Ya, silakan. Apakah manfaat yang kita boleh dapat di aktiviti merentas desa ini? Okey, hari ini merentas desa. Pertama, kalau kamu berlari merentas desa, apa yang kamu rasa? Cikgu nak tahu. Awak rasa apa? Merentas desa tu berlari, ha? Gembira. Oh, gembira je, langsung tak penat? Tak, rasa penat sikit lah. Okey. Okey, aktiviti merentas desa ni adalah sebahagian daripada kejohanan larian, maksudnya olahraga. Jadi, gabungan daripada itu semua, kita wujudkan satu kejohanan merentas desa di peringkat sekolah, di peringkat daerah, negeri dan seterusnya. Jadi, apa yang kita dapat daripada kejohanan merentas desa ini? Pertama, murid di situ ada nilai-nilai murni di mana murid akan berusaha untuk mendapatkan kejayaan, iaitu berlomba atau bersaing secara sihat, iaitu dengan apa? Berlari. Dan apabila kita berlari, itu adalah satu senaman. Betul? Kan? Jadi dalam senaman itu juga kita dapat belajar. Di situ perlu kita rasa mencuba dengan sehingga jaya, kemudian menghormati orang lain, tak perlu bertolak-tolak dan sebagainya. Dan kalau kamu menang, kamu akan mewakili rumah sukan masing-masing, dan di situ ada semangat bersaing yang sangat bagus dan mendidik kita supaya lebih menghormati antara satu sama lain dan dapat memenangi untuk setiap kejohanan, bukan sahaja merentas desa. Jadi kita dapat mengeratkan lagi hubungan antara kelas-kelas dan antara murid-murid. Dan di situ juga dalam kejohanan merentas desa, kita dapat meningkatkan imunisasi dan kesihatan serta kejelasan diri. Okey, boleh? Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih cikgu atas kesudian menjawab soalan saya sebentar tadi. Okey, sama-sama. Saya bersama pula dengan guru penolong kanan co-curriculum, iaitu Cikgu Ikhwan bin Hussein. Selamat sejahtera cikgu. Bolehkah saya bertanya sedikit soalan kepada cikgu? Boleh. Apakah tujuan utama acara merentas desa diadakan di sekolah? Okey, tujuan utama adalah untuk merealisasikan hasrat KPM untuk satu murid satu sukan, dan juga untuk mencungkil bakat-bakat murid dalam sukan merentas desa. Dan apakah kelebihan merentas desa ini? Oh, banyak kelebihan dia. Yang pertama, semestinya untuk menyihatkan badan. Kemudian kita nak melahirkan atlet-atlet yang bertaraf dunia daripada sekolah SK Kerubung kalau boleh. Jadi macam-macam lah. Jadi untuk hari ini harapan cikgu supaya semua murid dapat bertanding dengan baik dan kita sama-sama berseronok, dan kalau boleh jadilah seorang pemenang untuk sekolah dan juga untuk negeri Melaka dan untuk Malaysia. Terima kasih cikgu atas kesudian bersama saya sebentar tadi. Okey, terima kasih. Kita bawa baliklah budak-budak ni. Saya bersama pula dengan guru PJPK serta pengurus merentas desa, iaitu Cikgu Asmawi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya bertanya soalan? Okey, silakan. Apakah makanan yang kita perlu ambil sebelum merentas desa? Okey, pada pendapat cikgu, makanan yang perlu diambil sebelum merentas desa iaitu makanan yang berkhasiat, yang mengandungi protein yang tinggi dan makanan yang tidak terlalu berat. Dan boleh ambil seawal ataupun sebelum melakukan aktiviti, 4 jam sebelumnya seharusnya kita ambil makanan supaya kita tidak mengah ataupun penat ketika melakukan aktiviti bersukan ataupun merentas desa. Terima kasih cikgu atas perkongsian sebentar tadi.
Okey, sama-sama. Saya bersama dengan Johan Merentas Desa iaitu Akak Isni. Selamat sejahtera Akak Isni. Apakah perasaan anda apabila dapat menduduki tempat Johan bagi acara Merentas Desa ini? Saya berasa gembira dan teruja kerana mendapat tempat pertama dalam kejohanan Merentas Desa. Terima kasih Akak. Sama-sama. Okay, saya nampak pemenang semua pakai topi. Diberikan oleh Nurul Syahinah dari baiklah, Johan bagi kejohanan Merentas Desa. Sekian saja temu bual dan liputan keris bagi kejohanan Merentas Desa bagi tahun 2025 dan 2026. Saya Elina, anak perempuan Murali. Sekian, terima kasih.